Alhamdulillah, awal tahun 2024 hari tu, saya memang dah ada niat macam mana sekalipun saya kena belajar simpan emas. Sebab apa tuan-puan? Sebab apa kena simpan dalam bentuk emas? Sebab bila kita simpan dalam bentuk duit, selalu gagal, betul tak? Asyik nak berbelanja je, asyik nak habiskan duit tersebut. Jadi saya cuba tukarkan kaedah simpanan saya ke dalam bentuk simpanan dalam bentuk emas macam ni. Saya menabung 1 gram untuk 1 bulan. Tapi memang tak sangka tuan-puan, saya menabung sedikit demi sedikit secara konsisten setiap bulan. Akhirnya selepas 12 bulan, saya dah ada lebih dah daripada 12 gram emas. Tuan-puan nak tahu tak berapa nilai untuk 12 gram emas hari ni? 12 gram hari ni tuan-puan dah bernilai lebih RM5,000. Dan makin lama nilai 12 gram ni makin lama makin meningkat. Sesak-sesak nanti bolehlah kita jual emas ni kan? Bila kita susah, tak perlu pun nak susahkan orang lain dan sebagainya. Jadi insya-Allah untuk tahun 2025 ni, doakan saya dapat menabung 2 gram emas untuk 1 bulan pula. Jom sama-sama kita menyimpan emas untuk masa depan. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan dalam bentuk emas, boleh tengok pin video saya di profile ataupun boleh terus klik link di bio untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.